Tuh, penjemuk air. Tuh, isi. Okey, Assalamualaikum saya Cemu. Selamat Hari Raya. Jadi, hari ni habis nak makan nasi. Teringin sangat nak makan nasi kandar. Saya tengok. Hari ni habis nak buat kombinasi nasi kandar. Habis nak tanya, apa nasi kandar ni kalau kita buku dengan makan kedai sedap makan buku deh. Acu saya utara komen. Apa buku sedap daripada makan kedai. Saya tengok tu barang. Tengok. Bekok molek Cemu. Terbuka. Wow. Okey, saya mau tengok tu. Comel kejadian. Kuah pula banjir. Tu. Bau aroma nasi kandar tu ke. Sangat-sangat sempurna. Puas hati barang tu. Jadi, hari ni special. Abang nak buat kombinasi nasi kandar bersama dengan etok. Lama dah habis tak makan etok. Teringin sangat nak makan etok. Kita buat kombinasi dengan nasi kandar deh. Etok pula abang gabung 8 jenis periso tu sebagai tu. Penuh Cemu. Tu. Buah hati. Terleli gok-gok Cemu. Nasi kandar kombinasi dengan etok. Main betul-betul wing, main betul-betul khamak. So lagi makan nasi kandar tak sempurna kalau tak ada papadong deh. Kemurah nasi kandar. Saya mau tengok. Kemurahan nasi kandar kombinasi dengan lapar periso etok. Kamu tengok penuh Cemu. Jadi apa lagi Cemu? Jom tengok abang buat kombinasi. Abang ambil air, bagi pohon, alik kanan, telur masing, sutong, bandit yang pala Cemu tu. Lepas tu kubik. Wow. Sedap. Bekok molek nasi penuh banjir. Kita makan air dia dulu. Bismillah. Wow. Kocak. Etok. Tengok. Tuh, penjemuk air. Fresh molek. Saya mau kena terah. Nasi kandar makan dengan etok. Dia masuk molek. Tuh. Tengok isi. Fresh. Kita ambil etok sikit Cemu. Letak sini. Telur masing sikit. Air sikit. Kubis sikit. Papadong sikit. Sutong sikit. Saya mau tengok kombinasi abang ini. Memang sangat-sangat sempurna. Bismillah. Lepas kita makan nasi kandar ni, kita bilah dengan etok dalam ni sedap. Ni besarnya. Ibu dia. Tapi saya mau kombinasi etok dengan nasi kandar dia sedap gila.
Tu tengok barang ha. Tengok. Tu isi. Berjusi molek. Bilah dengan nasi dah. Sedap. Tak pula rasa. Galik ni. Galik ni. Ketok-ketok. Sangat puas hati. Sedap dah. Balik saya mu, habis nak sambung makan, kak mu teliu dah. Dia pun nak join makan juga. Jadi, kombinasi nasi kandar dengan etok ni ke. Memang betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Bagi boh.